Hai, Assalamualaikum guys. Nama saya Aminuddin. Saya adalah penasihat takaful anda. So, tugas saya adalah untuk sebarkan awareness dan juga fahamkan korang tentang manfaat takaful. Untuk video kali ini, saya akan share dengan korang 3 waktu terbaik untuk korang ambil takaful. Yang pertama adalah seawal usia muda. Dan biasanya waktu muda ni kita memang tengah sihat lah kan. Orang kata badan tengah cergas. Tapi ramai yang tak tahu waktu muda ni sangat kritikal. Sebab kadar premium bulanan sangatlah rendah sebab dia ditentukan oleh tahap kesihatan dan juga umur seseorang tu. Sebab paling utama adalah waktu muda ni, risiko kita untuk ada penyakit kronik tu sangatlah rendah. Dan kebiasaannya syarikat takaful akan memberi kelulusan secara penuh tanpa sebarang pengecualian atau kenaikan harga. Dan kelebihan bila kita carum waktu muda ni, kita akan dapat lock harga yang murah dalam tempoh perlindungan yang lama. Yang kedua adalah sebaik saja korang menerima gaji pertama. Kebiasaannya ramai orang mula bertindak untuk ada perlindungan waktu dah berkeluarga. Sebaiknya korang bermula waktu korang masih lagi bujang dan masih lagi baru bekerja. Waktu ni gaji korang memanglah rendah tapi komitmen korang pun rendah. Jadi untuk perlindungan ni korang hanya allocate 10% daripada gaji bersih korang saja. Jadi waktu ni pengaliran tunai korang tak membebankan. Dan bila korang baru start nak bekerja ni, korang pun baru start untuk membina, untuk melatih diri korang untuk disiplin dari segi kewangan. So, waktu ni korang mula menyimpan dan simpanan korang tu pun agak sikit lah kan. Sebab korang akan simpan sikit-sikit, betul tak? Jadi secara tak langsung bila korang ditimpa musibah, kemalangan dan sebagainya, dengan adanya perlindungan ataupun takaful ni tak membebankan ataupun hanguskan korang punya duit saving tu. Yang ketiga adalah sebelum berlakunya perubahan fasa hidup. Dan kebiasaannya ramai orang yang mula nak mencarum takaful bila dah orang kata dah semakin berusia ataupun dah mula ada penyakit. Masa tu nak kata terlambat tak terlambat tapi agak lewat jugalah. Sebabnya bila korang nak apply takaful, contoh dari segi medical card, waktu tu kemungkinan caruman korang akan jadi tinggi. Dan prosesnya waktu tu akan menjadi agak sukar. Bila korang nak apply tu akan ada masalah lah sebab korang kena buat check up dan sebagainya. Dan kebiasaannya medical card ni dia ada tempoh menunggu ataupun waiting period. Kebiasaannya dalam 90 ke 120 hari. Jadi lagi awal korang carum ataupun korang apply, lagi awal korang dapat habiskan tempoh menunggu tu ataupun waiting period. Last but not least, yang paling penting ataupun yang paling crucial adalah waktu yang paling terbaik adalah waktu hari ini, di mana kita masih lagi sihat dan kita masih lagi muda. Korang ambil lah. Yang penting jangan lebih daripada 10% daripada gaji bersih korang. Nak tahu lebih lanjut, boleh berjumpa dengan saya, boleh DM dan sebagainya. Dan jangan lupa juga follow akaun saya untuk sharing yang seterusnya.